Tak payah isi minyak lah, penuh lagi lah. Gila nak isi minyak, agak-agak lah. Kita isi kat Greek lah sekarang kan. Bila ke Koma nak pergi Thousand Corner ni? Lepas ni Koma, Sekali dah, Mat. lepas ni Apa dia? Koma semua nak pergi kena bayar tau. Teman dah pencen. Ni tengok sini dekat ni, tak ramai orang tak? Tak ramai, masuk je. Buat TM2 je kan. Kita TADC semua dah buat dah. Insurans ada lagi. TM tu memang Oh, dia pun ada baru lah. Oh, ada kedai baru lah. Ni tak ada orang kan? memang nak. Tak ada. Jom. Ini sama je, kiri kanan ni pun sama. Tokey yang sama. Jom buat TM2. Jap. Alright. Oi, panas. Malakah. Okey, jom. So, reminder lah sekali pada Koma yang nak masuk Thailand, jangan lupa TDSC kita orang buat sendiri tadi online. Kalau Koma tak kerti buat, bagi je dekat dia RM2. Lepas tu kalau Koma seorang TM2, kalau berdua TM2, TM3. Satu lagi yang penting, kalau kata Koma buat kenderaan orang lain, pastikan bawa pasport dia photostat ataupun IC. Pergi buat surat kebenaran, RM5. Lepas tu pergi balai tadi, chop, boleh masuk lah. Ini hanya untuk betong saja. Betong. Hanya untuk betong sahaja yang dia nakkan chop balai. Kau mau masuk Bukit Kayu Hitam, kau mau masuk Satun, kau mau masuk Durian Burung, tak ada benda ni. Hanya di sini sahaja. Betul tak? Betul. Ya, betul. Bekap. Cakap Kau sama kau. Cakap. Aduh. Ada hawa. Itu dah. Letih macam tu. Nak buat macam mana? Hadap je lah. Undang-undang dia, undang-undang Doremi. Undang-undang Doremi. Aduh. Ada jalan dah. Ini bukan rumah haram, ini anak haram. Aku kata tembak. Selama je dalam cerita tu, dia cakap ini bukan tanah haram, ini anak haram. Gila betul lah. Aduh. Oi, dah siap dah jalan ni. Jalan Tanah Runtuh tu siap dah. Hari tu lagi dah siap dah. Awak mana yang masuk? Mika yang masuk. Macam sangat. Nampak sangat menipu ya. Minggu lepas baru Mika masuk. Bulan puasa tu lagi. Yang kita daripada Haknyai tu. Minggu lepas teman raya. Mika ni agak-agak lah. Mika pun raya di Penang kan. Apa kejadahnya raya di Penang lama-lama? Buat apa? Bukan selalu. Sedap lah. Sponsor. Betul. Yang depan. Sponsor tu yang best tu. Yang last tu sponsor tu yang best tu. Harap. Mahal je ni. Rate dia tak sama macam Haknyai. Haknyai 18 kan. Hari raya tu je tu aku dapat 8.25. Bapak tinggi. Sekarang 8.15, 8.12. Gila. Sini lagi teruk. 8 berapa kau tahu? 8.00. Oh ya ke? Ada satu je yang dekat tepi farmasi tu 8.10. Kita pergi dekat farmasi lah. Tukar duit kat situ jap. Alright, jom. Kan aku pakai macam yang belah kiri kau tu, aku pakai. Betul. Yang jernih tu betul. Beli kat mana? Yang jernih tu, yang itu beli dekat ni. Ada siapa tu? Alamak, apa nama brother tu? Yang dulu dia kawan dengan SCD ke? Apa nama abang tu? Dekat Sri Kembangan. Itu boleh order.
Itu takkan masalah. Mana kau kata kedai makan sedap tu? Itu yang kat atas ni. Hang, kalau nak kita tengok jom. Kita ronda je. Jom. Adalah sampai-sampai nak masuk bilik tidur. Apa? Dah. Apa nama ni? Kat mana yang kata tu? Yang tukar duit dulu. Tukar duit tu. Dekat bulatan tu, masuk kiri, itu belah kanan. Ya, Betul. Cuci muka tu. Cuci muka. Bersih muka. Kau tengok muka aku semalam licin kan? Kau pegang kan? Ya, betul. Cik. Dia buang jegagat semua. 404 ni. Ni kan? Ni kanan ni. Masuk sini. Tu celah dalam tu. Jom. Lagi di jalan tu. Wah. Mana kedainya atas ni? Dan kat sana tu, kat betong tu. Oh ni. Tak boleh, betong tak boleh tukar banyak duit. Bapak mahal 8.02 tu. Nasib baik aku dah tukar wang wet tadi malam. Oh ya ke? Hancur Yelah, wak kau bukan nak bagi tahu. Aku nak kirim lah. Semalam sana dapat berapa KL? Yang itu yang macam cakap je lah. 1, 2, 3 tu. Beza 12, 3 ringgit. Beza sini tadi RM2 lah. Berapa dapat? 100? RM23. RM123, 5 kupang. Oh. Dapat RM1,000 baht. Oh. Macam tadi RM125, RM1,000 baht. Maknanya beza RM1.50. RM1.50 pun kalau isi minyak sampai betong. Gampang. Duit mahal duit. Betul. Orang pencen kena kira duit sekarang ni. Mika lain lah. Mika orang ada. Teman dah pencen, dah tak berduit dah. Betul lawa tu. Bagi coklat. Kedai dia hari tu tutup lah kedai masa tu. Dah bankrupt dah Zal. Iya, dia orang ni tak boleh percaya. Dia orang ni jenis macam aku cakap tu hari lah. Dia dapat duit, lepas tu dia cabut lagi balik Chiang Mai. Tutup dah. Janganlah kau cuba-cuba nak bisnes kat sini. Jahanam. Saya aku sini kot. Depan tu kot. Selaku sini kot. Depan ni kot. Tak selaku. Aku mana tahu kau yang biasa makan sini. Tu. Ni. Aku tak reti Ni betong ni. Mana? Ni. Ni kedai kan lah. Buka. Tapi belah dalam lah. Oh, makan dalam. Jom. Oh, ini jom. Tak makan lagi. Ke kejap lagi makan? Kejap lagi lah. Okay. Alhamdulillah. Ni lah kedai dia. Kat area rumah. Dulu kedai dia dekat masjid lah Syed. Aku tak pernah makan pun ada situ. Oh ya ke? Jeb lah. Oh, dah pindah. Dah bankrupt. Dah bankrupt. Sudah pindah, dia kata. Pindah ke mana tak tahu. Ada nombor telefon situ bagai. Jom. Itu bukan kita hebat.
datang bercuti. Dia kelar je, dia pecahkan botol arak tu depan mata aku. Aku cakap ini betul-betul drama ni, aku cakap kan. Dia pecah je, tapi dia urat tangan ni susah nak putus tu. Tapi kalau dah putus, meninggal. Kan kita lap tangan dia tu, luka-luka tu. Urat, bukan urat tak putus, kita nampak urat dia tu kan. Yang koyaknya kulit kan. Urat nadi tangan tu dalam tu, susah nak putus kan. Dah kita lah yang jadi ni tu lah. Aduh, aku cakap cuti pun payah. Semua gara-gara adik kau lah ni. Bawa lagi budak-budak. Bawa lagi budak-budak. Aduh. Masuk kanan, betul kau nak pergi beli tu kan? Ni, sini masuk kanan. Depan tu kan masuk kiri tu kan, pergi tu. Oh, ujung sana tu. Okay. Cakui pula lah, cakui. Oh, tutup lagi. Ada apa? Kita dah di bilik jam. Ini pun murah juga. Boleh buat family. Pada rumah yang nak datang sini kan, bawa anak bini, boleh datang sini. Hotel lain tak boleh. Kalau rumah di sini anak ramai, 5 orang pun boleh masuk. Dah buka lah tu. Tahu ke teman. This is Thailand mah. This is Thailand. Patut le jam anda susah hati Tak, motor. Sana kereta. Jom, kita berehat dulu, nanti kita sambung balik. Alhamdulillah guys. Kita dah lepak, dah tidur, dah mandi, dah solat semua kat sini, dah jamak. Kita nak berak balik lah. Abang Timek nak singgah pasar sekejap, nak beli tu. dah sana tu. Tu. Bukan. Jadi apa namanya? Ini YB. Tutup tu, dia tak ada, dia tutup. Dia pergi Allah. Kalau tidak dia buka sampai malam. Oh, dia buka sampai malam. Jom. Okay, kita nak pergi pasar sekejap. Jam tepat pukul 7.10 ke mana waktu Malaysia. Sejuk sikit. Kalau balik malam sejuk sikit. Aku ingat nak makan cakui tadi, minum cakui petang, tutup dia. Balik beraya lagi kot. Dah lawa dah sini malam-malam. Food court punya ada okey juga. Dia memang datang sekali banyak. Dia datang sekali banyak. Jom. Saya lalu yuk kat mana yang angkat depan pasar tu. Jom. Settle lah membeli Abang Timex. Beli bawang goreng rupanya. Ingat apa tadi? Suka benar makan bawang goreng. Awak Ida lah suka. Jom. Dia akan terus gerak lah menuju ke border. Jom jumpa kat border. Alhamdulillah kita dah sampai di border. Selengang-lengang tak ada orang. Yalah, ini hari biasa, hari orang bekerja. Kita masuk memang tak ada orang lah. Berpuas hati. Tidak, sini overcrowded.
Okay, thank you. Okay, kita chop sekejap. Yang ni make sure pastikan bila dah chop tu tengok ada ke tak ada chop tu. Kadang dia orang boleh buat tu je. Okay. Ya. Alhamdulillah guys, alhamdulillah. Selamat tinggal boda. Aja gila punya kau je. Aja gila aja kau je. Jom. So kita isi minyak grid. Jalan, shoot. Ramai juga malam. Ingat tak ada ramai tadi. Tu lah pasal. Pelik aku. Hari biasa ni. Hari ni apa? Rabu Tapi yang banyak ni Zal, kereta Thailand keluar. Oh tu yang buat lambat tadi tu boda. Kereta Thailand keluar. Jom. Nak jual boleh. Itulah dulu Syam kan. Elok-elok dah. Dia dah try kan. Ui sedap. Tak nak. Siapa? Syam kali. Oh dia komitmen. Dia ikut kan. Dah padu lah tu. Dia komitmen dia tinggi. Oh. Komitmen. Tapi kerja apa? Tak ada kerja sangat kan. Jadi aku boleh tidur. Tapi kadang-kadang tu bila dah sampai awal 2 jam pergi minum, udah tak boleh tidur. Dapat relax sekejap pun jadi lah. Sejam kan. Lepas tu dah okey sekor lah. Tapi dah tua-tua ni kena cukup tidur bro. Betul. Yang bawah mata tu jadi nampak macam berbengkak ya kan. Kalau tidur. Lepas tu kan nanti kau boleh kena migraine ataupun vertigo kalau tak cukup tidur ni dah tua. Betul. Vertigo ni dia kepala kau pusing-pusing, pening kau rasa. Aku hari tu kan, waktu balik kampung tu, pergi beraya rumah sebelah, rumah kat aku kan, rumah kat ipar aku. Aku kan memang tak boleh makan daging. Diorang pun dah tahu dah, Encik tak boleh makan daging. Diorang bagi aku rendang ayam. Tapi aku tengok sup daging tu sedap, aku makan lah juga kan. Tapi aku tak ambil daging. Sup dia tu pun lepas tu 2 jam punya naik, aku dah sakit kepala dah. Dia punya menangkap tu. Sebab apa dia Diorang masak sup tu campur 7 bahan. Barut lah. Oh ya. Jadi itu yang aku cakap menangkap dah lain macam tu. Habis ubat dia bawa? Ubat dia tak ada. Ubat dia kalau aku sekarang ni aku dah tahu dah. Aku buat air garam lah. Air lemon dengan air garam. Dia potong balik. Oh minum je lah. Minum je. Buat air lemon, lepas tu campur garam. Oh macam tu. Campur garam. Aku cakap bini aku kan suruh buat lemon campur garam. Dia buat lah. Kau try lah Kau try kok campur garam pula. Ya ke? Kok campur garam ni selalunya perempuan lah yang period senggugut kan. Dia minum kok, dia campur garam. Lepas tu okey dah. Balik dia naik ikut lalu ikut PGA kan. PGA pindah lah masuk lalu ikut jalan ni tadi. Tentering tadi tu. Dia kata selalu kalau dia balik kadang pukul 12, pukul 1 pada lalu dia kata. Tapi sunyi lah. Tak, dia daripada baling. Daripada gurun. Gurun. Biar Azim bang dia. Oh. Daripada gurun dia. Hari-hari dia ya? dah lawin. Hari-hari ya? Pulang balik? Tak, tadi aku tak apa-apa dengar ni. Dia kata adik dia kahwin ke apa, entah kahwin apa entah. Oh, pergi. Tapi kira pergi ni lah, jalan lah raya ni lah, Y15 KEM. Tapi dia kata selalu dia ni. Ini dia nak balik mana ni? Dia nak pergi Lawin. So kita isi minyak kat Lawin buka ke? Orang tak buka Naya. Saya tu buka. Ini aku baru 1 bar. Sama aku pun 1 bar. Mana Lawin? Tak
Tak, aku baru turun satu bar. Yalah, kita nak isi sini ke Lawin? Ikuang. Lawin depan ni kan? Hang. Bawa berapa bar? Sama ke bawa satu bar? Isilah sini. Oh, Takut Lawin turun satu tutup, bar baru. orang naik je kita. Isi Petronas je lah. turun satu bar. Top up je lah, senang. Oh, abang kerja ni apa rumah adik? Oh, beli rumah lah. Oh. Orang dah tak beli nak, orang dah rumah. penat, dah tak nak borak kau bantai nak borak Tak. lagi. Dia pun isi minyak juga. Kita nak isi minyak juga. Elok lah. Orang dah penat daripada gurun. Jauh tu. Dua. Di depan tu ada kosong. Pergi. Sinilah nasi lemak dia padu. Kau boleh beli. Beli lagi nasi lemak pisang. Yalah. Yalah. Betul. Jom. Najib. Jom bang. Alhamdulillah kita nak bergerak dah menuju ke Kuala Lumpur. Tapi kalau koma datang sini malam Krik, aku tu lagi dah beli dah nasi lemak. Aku bungkus lagi, ada bungkus ni. Padu gila nasi lemak kat sini. Serius cakap. Dengan lemak dia, dengan sambal dia pedas. Tapi kalau time macam ni korang nak ride, makan, jangan. Bungkus, makan kat KL. Kalau kata korang makan sekarang, berpinau lah kejap lagi kepala korang kat highway. Memang mengantuk. Nasi dia memang lemak kau-kau lah. Tak percaya korang cubalah. Tapi dia jual malam je. Orang tu hantar malam je. Mungkinlah dia hantar tadi pukul 8 ke. Sekarang dah 8.30. Ataupun dia hantar tadi pukul 7.30 ke. Kita pun tak tahu kan. Sampai situ dia pukul 8 lebih dah ada. So korang sampai sini korang boleh try lah nasi lemak padu ni di stesen Petrol Negeri. Alright, jom. Alhamdulillah kita dah sampai di Kuala Kangsar korang. Jam tepat pukul 10 berapa je? 21. 10.21 Kita pun dah isi minyak dah dekat Petron tadi. Okay, jom. Kita terus tembak Tapa isi full, terus tembak KL. Okay. Ya betul. Nmate pun sampai. Kalau naik seorang minyak, ini kan pula T-Max. Mesti dah sampai kan. Berdezup pula tu kan. Nmate baru berapa je lagi je. Tapi ceritanya sejuk juga malam ni Siang panas, malam sejuk. Kita bawa malam lagi sedap kan. Sebab kita lah kan lalu, kita kan lalu hutan. Ikan tu hutan, sejuk betul lah. Ni dekat highway ni kan panas lah sikit tak ada hutan lah. Betul. Jom kita bergerak ke Tapah. Mau lah kah? Alright. Mau lah kah? Lekas. Banyak lori malam ni. Wah. Apa dia buat ni? Dia buat jalan ni. Dia buat apa? Oh tu lah depan ni lah. Dia repair apa tu? Divider. Ni. Oh dia buat ni cat jalan. Alhamdulillah sampai dah kita kat Tapah. Isi minyak jalan Minyak jalan. Suka dulu je. Sebelah berapa dah? Jam Sebelah 13. Sebelah 13 12.13 lah kita sampai Jalan Duta. Sejam lah dari sini. 12.30 lah. Mana? Naik kat mana? Di sebelah Putih. Shell. Ada. Shell Nampak jauh. ada CVP. Shell jauh nak pergi tu. Malas tu. Pergi mana? Kau nak pergi bayar tu Mahir. Mahir tak jauh. Aku pergi sana lah, dekat sikit. Pergi mana? Sana. BHP. Kau pakai kad boleh lah. Aku jalan kaki.
Aku kalau tak apa mesti aku isi sini je. Senang. Dekat dan jalan kaki je. Minyak semua sama je. Ramai je lain. Okey. Alhamdulillah. 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 Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Gerakan kita dalam gerakan yang selamat pergi dan balik. Alhamdulillah. Betul. Jam tepat pukul berapa, Cik? Pukul 12.48. Oh, kat pukul 1 ke ah? Tapi betul lah tadi yang cakap kan. Kan kita keluar pukul 8 minit tadi kan. Jadi kita isi minyak jalan kan. Ini pukul 1 juga ni sampai ni. Dan kepala otak aku kan cakap boleh ke sampai pukul 1 ni. Aku rasa macam tak yakin. Boleh ke sampai pukul 1 ni. Aku yakin. Sebab aku tak makan. Tak mengantuk. Aku yang rasa macam tak yakin. Cakap, takut kau tak sampai. Ya, pasal kita takut tak cukup, takut ngantuk lah. Belakang lori. Ni ada kencing. Tak, aku nak tengah gerak ni. Oh, kata nak kencing. Tak. Alhamdulillah. Yo, gila lah. Aja gila Roger gila. Balik hari udahlah keluar lambat. Ada. Gila. Kita keluar berapa? 8 minit kita masuk menering tu. Tidak, kita pagi tadi 9.36 minit. 9.36 kita gerak daripada Sungai Buloh. Aja gila. Kalau kita tak kena laksa tadi, awal kita sampai tak? Ya, betul. Kalau kita tak kena laksa, kita awal sampai awal keluar. Pukul 5 pukul 6 kita dah keluar dah. Kan? Okey. Kata-kata akhir. Kata-kata akhir. Jangan buat kerja gila. Jangan buat kerja gila. Jumpa minggu depan Phuket bike week. InsyaAllah. Right, okay bro. Terima kasih banyak. Okey. Izzat, terima kasih banyak teman aku. Bukan hanya itu, terima kasih banyak aku. Aku yang terima kasih banyak kang. Tapi minggu depan jangan lupa pula. Apa dia? Phuket. InsyaAllah. Okey, jom. Aku gerak lah. Okey dah. Baik. Okey, assalamualaikum. Assalamualaikum. Alright, okay lah guys. Aku rasa sampai sini saja video aku untuk hari ni. Video yang tak seberapa ni, ride ke Betong balik hari pada Roger gila. Semoga kita berjumpa lagi. Aku Boris, motor bukan ukuran, yang penting jiwa kena kata. Wassalamualaikum.